Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni Reza berada di Sri Kembangan. Tempat ni dipanggil Belimbing Heights. Border antara Sungai Besi dengan Sri Kembangan. Tapi dalam Waze dia kata Balakong. Hari ni kita nak tengok apartment ni 463 square feet. Owner nak jual 250,000. So, let's see what's inside lah. Unit berada di tingkat 4. Unit yang kita nak tengok hari ni, block is called Yara. YARRA. Block B, tingkat 4. It comes with one parking. Okay. So memang husband and wife selamat lah. Ada 12 tingkat. Unit yang kita tengok tingkat 4 lah. Tingkat 4, owner unit yang ada balcony, bakery hall. Dekat nak ke KL, Sungai Besi, nak dekat masuk ke Biji Melaka senang, ke Seremban. So unit ni memang bersih, memang it maintain well. So dia ada orang collect sampah hari ni. Kita tengok bahagian luar. This is the lift area. Lift area ni memang bersih. Ada double lift going to the unit. Ada gym, ada function room. I think it's a function room. So this is the gym area. This is the gym area. Keluar balik. Ini kawasan dia. Nak keluar balik kat house. Ada mini mart. This is also another function room. Ini ada lobby. Self-service lobby. Dia back to the guard house lah. Kita jalan balik keluar. So the parking is over there. It's open car park. Ada satu parking. So korang kalau daripada guard house, korang akan datang sini dan korang akan masuk ke parking. That's the parking lah. So kalau korang nak berminat nak view, korang just PM me, contact me anytime. Kita boleh arrange for viewing. Key is with me. Owner is selling 250,000 ringgit. Alright, see you guys. Bye.